Assalamualaikum dan apa khabar semua adik. Hari ni Kak Z nak unbox. Itu dia. Robot. Tapi kan robot tu dia ada macam nombor tau. Tengok ni, ada nombor 8, nombor 3, nombor 6. Nombor 4, nampak? Tak ada nombor 4, 5, 7, 9, 2, 0. Adik nak tengok tak? Kalau nak tengok, adik mestilah subscribe kat Z punya channel. Boleh tak macam tu? Subscribe, share dan like. Boleh tak? Terbaik macam ni. Jom kita unbox. Kemudian Kak Z tak buat robot dulu, kita belajar nombor dulu. Boleh tak? Jom kita buka. Alright, jom cepat Dedek, cepat. Dedek, ini nombor dia. Ini ada nombor apa dek? Ini nombor 1. Macam mana eja 1? S A T U 1. Sekali S A T U 1. Lepas 1 nombor berapa pula? Nombor 2. Macam mana eja 2? D U A 2. D U A 2. Lepas nombor 2, nombor 3. Macam mana eja nombor 3? T I G A 3. Sekali T I G A 3. Lepas nombor 3 apa pula? Cuba teka. Nombor 3 adalah nombor 4. Macam mana eja nombor 4? E M P A T 4. Lebih sekali E M P A T 4. Lepas nombor 4 5. Macam mana eja nombor 5? L I M A 5. Lagi sekali L I M A 5. Plus 5 apa? Plus 5 adalah nombor. Plus 5 nombor apa? Nombor 6. Macam mana eja nombor 6? E N A M 6. Sekali E N A M 6. Plus nombor 6 7. Macam mana eja nombor 7 ni? T U J U H 7. Lagi sekali T U J U H 7. Lepas 7 8. Macam mana eja nombor 8? L A P A N 8. Lagi sekali L A P A N 8. Lepas nombor 8 9. Macam mana eja nombor 9? S E M B I L A N 9. Sekali S E M B I L A N 9. Lepas 9 apa dia? Apa dia Dedek? Lepas nombor 9 adalah nombor 10. Macam mana eja 10? S E P U L U H 10. Sekali S E P U L U H 10. Dedek, tadi kita dah belajar nombor. Inilah dia punya nombor-nombor dan dia punya manual. Dia boleh dapat di kedai-kedai Lazada ada, Shopee ada. Dia boleh pergi kat sana, boleh type kat sana. Sekarang ni kita nak buat apa? Kita nak buat robot. Nanti dulu, lambat lagi kita belajar asas-asas nombor.
sekarang ni kita belajar tolak lah tak? Okey, kita belajar tolak. Yang ni tolak. Macam mana eja tolak? T-O-L-A-K. Tolak. Okey, sekejap ya. Okey, adik-adik, sekarang ni 10 tolak 2. Bersamaan dengan berapa, adik-adik? 10 tolak 2 sama dengan, cuba adik-adik tulis kat komen tu. Boleh tak? Okey. Okey, 10 tolak 2 berapa? Cepat kira. Okey, sekarang ambil yang lain pula. Okey, sekarang 10 tolak 3. Berapa pula, adik-adik? 10 tolak 3 berapa? Cuba tulis komen kat bawah tu. 10 tolak 3 berapa? Okey? Boleh tak? Okey, kita tengok yang lain. Okey, sekarang ni 10 tolak 8 berapa? Cuba komen kat bawah. 10 tolak 8 berapa, dedek? Cepat dedek kira 10 tolak 8. Tulis kat komen tu. Okey? 10 tolak 8. Okey, sekarang ni 10 tolak 5 berapa, dedek? 10 tolak 5. Dedek, cepat. Tulis kat komen tu. Cepat dedek, 10 tolak 5 berapa? Okey, 10 tolak 6 berapa, dedek? 10 tolak 6 berapa? Cuba komen kat bawah tu. 10 tolak 6 berapa? Kacang je, dedek. Senang je kan? Kalau kacang, kalau senang, tulis komen kat bawah. Okey?